Okey, kita dah siap dah pasang engine tengah ni. Okey, apa ni, crankshaft pun pusing lembut saja. Nampak tu. Sekarang ni kita nak pasang di bahagian sini pula. Okey, kita pasang gear dulu. Kita pasang gear dulu. Tak ya. Masuk gear dulu. Sekejap. Okey, dan tu kita ketatkan skru. Mana LMG ni tadi? Lah, baru pakai. Ni dia. Yang nak menyorok. Ketatkan ni dulu. Sekejap ya. Okey, lepas tu pasang spring starter dia. Ni spring starter dia ni. Kita nak pasang spring starter. Dan tu kita nak pasang pin dia. Kita kecil lah sikit pin dia ni. Okey. Ni klip dia. Kita nak pasang pin starter. Okey, dah siap. Kita nak kunci ni. Okey. Dan tu kita nampak tak ni? Gapakkan dia sikit kot. Okey, kita nak pasang oil pump dia. Oil pump jalan oil pump 110. Oil pump jalan oil pump 110. Dekat sini ada center bush. Ada 2 biji center bush. Itu hari tak ada, kita buka tak ada kan center bush kan. Kita pasang center bush. Lepas tu gasket. Ni gasket. Semua ada pasang gasket dia ni. Okey, pasang gasket dia. Okey, ni oil pump baru. Sebab oil pump dia dah apa? Dah jam kan? Okey. Entah ya, kita ketuk sikit. Tengok rapat tak. Kalau tak rapat, center bush kalau panjang kena asah sikit. Okey, center bush panjang. Sebab apa dia tak rapat ni, center bush tu kita kena asah sikit. Center bush ni panjang. Sekejap kita asah center bush ni, lepas tu kita pasang balik. Okey. Okey, kita dah potong dah center bush dia ni. Pastikan kalau nak tukar center bush ni, kena tengok dulu rapat tak rapat. Jangan main pasang je, nanti tak rapat, nanti hitam tak dapat naik ke atas. Cara nak check tekan ni kan, tengok gasket ni dia bergoyang. Ni dah fit ni kan. Dah okey lah. Lepas kita pasang lah skru. Pasal pendek skru. Pendeknya skru. Ini kena cari skru panjang. Ini kita dengan chip pergi store chip, tengok skru panjang. Ni cari 2 biji. Satu lepas. Ni skru ni panjang. Sama panjang sikit. Okey. 1 2. Ada tu skru casing ada kot. Nah, skru tak cukup panjang. Kejap cik skru. Okey. Nah, sementara cik skru tu, kita pasang ada benda-benda lain. Okey, kita pasang gear dia. Kita pasang gear dia. Okey. Dapat tak tu? Sekejap. Okey, dapat.
cek skru. Skru dia 2 pendek. Ni kita cek skru panjang sikit. Kalau tak lepas. Kita kunci dah sikit dulu ni. Okey, tu. Cantik tu. Kan smooth je. Okey, jap kita sambung sementara tunggu chip cari skru 2 batang. Tangkap. Okey, ni kita nak pasang skru. Skru pun dah jumpa, chip dah cari, dapat 2 batang. Okey. Ketat kan. Chip ada kerja, chip nak buat pipe. Kita tengok sikit chip. Kan. Cak. Chip buat pipe. Okey. Kita ketatkan lah. Barang pun dah ada. Tu pot chip buat pipe lah tu kan. Chip kerja dia tak habis-habis. Potong, sambung. Bila nak siap pun tak tahu. Tak? Okey, ketatkan. Pastikan pasang oil pump ni pastikan rapat. Kalau kita pasang center bush tu kan, kadang-kadang center bush tu panjang. Macam ni kan center bush ni kan. Kadang-kadang dia panjang kan. Kena check dulu, jangan yakin sangat lah. Check dulu, tengok dia rapat betul ke tak rapat ke. Kalau tak rapat, potonglah sikit center bush tu. Okey, dah siap. Sekarang ni kita nak pasang bahagian clutch. Kita pasang bahagian clutch. Clutch one set baru. Dah tunjuk barang sebelum ni kan. Sekejap, ayah buka kotak dia. Barang dia one set baru. Clutch dia. Clutch kita jalan clutch Dream. Auto kita pakai auto Taicom. Okay. Sekejap. Ni clutch offset baru. Skru one set. Semua baru-baru lagi. Wangi-wangi lagi lah. Sebentar je kita buka skru dia ni. Okey. Ni wasi wasi plastik ni, teflon teflon wasi ni dekat sini. Okey, kejap. Ni wasi lock dia. Okey. Ni wasi lock dia. Kejap. Wasi lock dia tak lepas ni. Ni wasi lock dia mana tak nampak lock dia ni. Tadi dah masuk terpusing balik. Sekejap. Sekejap je yang masuk. Okey, wasi lock dia. Okey, ni lock ni pula. Lock atas dia. Nampak tu. Itu kedudukan dia. Dan kemudian tu clutch. Ni clutch pun baru. Nampak? Konsep baru, semua baru. Semua baru. Semua spring clutch dia kita tukar lah. Spring clutch memang kita nak tukar. Masuk apa tu? Masuk clutch spring clutch racing. Okey, masuk sini. Okey. Kemudian tu sebentar. Ni tunjukkan dululah. Lepas tu sekejap nak buka, nak tukar spring clutch dengan dengan auto. Nampak ni. Ni mangkuk clutch. Semua baru-baru lagi. Mangkuk clutch pula, mangkuk auto. Okey, dan tu kita pasanglah dulu. Kita pasangkan dulu. Lepas tu kan baru kita buka spring dia. Okey. 6. Okey. Okey, dah siap ni. Ni skru tengah dia dulu. Lepas tu kita nak tukar spring dia. Kunci dia skru. Okey, bawah ni ada satu wasi. Apa ni, outside ni wasi. Asal tak boleh masuk wasi dia. Boleh. Nah, ni skru dia. Okey, ni skru dia. Kenapa cik? Tengok. Aduh cik, aduh segan lah cik. Kau tengok yang segan cik. Spring tak tukar. Pasang dulu. Apa ni tak boleh masuk awak. Tak boleh masuk kan. Itu aja. Kita buka ni dulu. Cik ambil mesin cik. Ni tak boleh masuk. Dia kecil. Kalau yang jadi satu lagi tu dia besar.
Air power yang boleh kan. Tak boleh. Rim dia kecil kan dalam. Sekejap I buka apa? I buka spring dia dulu. Saiz berapa ni? 12. Besar kan? Mana nak pergi? Sembilan. Bentar ya. Okay. Untuk spring kita pakai spring TI King. Untuk spring kita pakai spring TI King, spring racing. Okay, bagian kunci dulu lah kan. Bagian masukkan spring dulu. Okay, kan sambung.